Korang semua mesti dah pandai buat rendang kan? Ini video ni untuk adik-adik yang tak tahu lagi nak buat rendang. Jelah akak nak share cara akak buat rendang pula. Bahan nak buat rendang akak rasa lebih kurang sama je kita semua kan? Cuma ada yang tak pakai jintan, ada yang pakai jintan. Macam akak kalau masak rendang, akak memang suka bubur segala jintan ni. Ingat dulu jintan korang tu, barulah korang bubur dalam rendang korang. Pastikan bahan kisar yang korang tumis tu betul-betul garing, baru korang masukkan ayam atau daging. Masukkan santan. Nak sedap korang perahlah sendiri santan tu, tapi akak ada santan kotak je. Akak gunalah santan kotak. Nak rasa sedap lagi rendang akak tu, akak tambahlah mai suka dari Bon Chef. Menambah perasa semua dalam satu. Bertambah-tambah sedap lah rendang korang tu nanti. Sekali dah nak masak rendang akak tu, akak tabur daun kunyit dan daun limau purut.